Isu pekerja asing makin panas minggu ni sebab satu nama muncul, Turap. Boleh kedua sistem lama dan sistem baru dijalankan serentak? Jom kita ulas isu ini dengan lebih detail. Malaysia sekarang sedang meneliti cadangan untuk bangunkan satu sistem pengambilan pekerja asing secara digital yang dinamakan The Universal Recruitment Advanced Platform atau Turap. Sistem ini dicadangkan untuk membolehkan majikan di Malaysia mengambil pekerja asing terus melalui portal digital dari peringkat pendaftaran hingga proses pemilihan dan kontrak tanpa terlalu banyak ejen atau orang tengah. So, sebelum kita masuk jauh, perlu ditekankan setakat ini kerajaan masih belum membuat keputusan rasmi tentang sistem ini. So, sebarang cadangan masih dalam peringkat penilaian dan libat urus dan belum ada komitmen pelantikan kontrak atau perjanjian rasmi ditandatangani. Maksudnya, idea ini hanya cadangan awal, belum dibentangkan di kabinet, belum diluluskan, tiada kontrak disetujui dan tiada tarikh pelaksanaan diumumkan. Jadi, apa sistem kita sekarang? FWCMS, Foreign Workers Centralized Management System. Sistem ini yang kini digunakan Malaysia untuk urus proses pekerja asing dipanggil FWCMS. Ia adalah platform digital yang membolehkan proses seperti permohonan kuota, pemeriksaan perubatan dan e-recruitment dilakukan secara dalam talian. Jadi, sistem ini diuruskan oleh syarikat teknologi Bestinen Sdn Bhd untuk kerajaan Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu. Kerajaan juga telah membuat perjanjian FWCMS dengan Bestinen dari 1 Jun 2024 sehingga 31 Januari 2031 dengan caj RM215 setiap pekerja yang diproses, lebih tinggi daripada caj sebelumnya iaitu RM100 kerana untuk elak tuntutan lama. NIISE, National Integrated Immigration System, selain FWCMS, kerajaan sedang membangunkan satu sistem immigration digital besar yang dipanggil NIISE. Dijangka siap sepenuhnya dalam beberapa tahun akan datang. Jadi sistem ini merangkumi kawalan persempadan, visa, permit, struktur keselamatan dan integrasi data secara menyeluruh. Ia menggantikan sistem lama MyIMMS dan termasuk modul pengurusan pekerja asing yang lebih luas. Turap ialah cadangan sistem digital baru untuk hiris pekerja asing secara terus. Dia belum rasmi, masih dalam tinjauan. Malaysia sudah ada FWCMS yang kontraknya masih sah sehingga 2031 dan sedang membina NIISE yang lebih besar. Rakyat perlu faham perbezaan sistem sedia ada dan cadangan baru supaya kita tahu apa sebenarnya yang sedang dibincangkan. Kenapa isu ni panas? Rakyat marah, politik dan undang-undang. Kalau ini cuma cadangan sistem digital, kenapa ramai nak jadi marah? Dan ahli politik pun bersuara kuat. Ada sebab besar di sebaliknya, termasuk soal undang-undang mengenai dua sistem yang berjalan serentak dan kontrak sedia ada yang masih sah. Selepas isu Turap mulai timbul, ramai pihak termasuk wakil rakyat mula bersuara tentang cadangan ini. Bukan sekadar buat bising, tapi kerana mereka melihat beberapa isu besar yang belum dijawab dengan jelas. Sekarang ni ramai pihak mempertikaikan kenapa nak wujud satu lagi sistem, sedangkan Malaysia sudah pun mempunyai FWCMS yang masih beroperasi dan akan diguna pakai sehingga 2031 serta NIISE yang sedang dibangunkan. Wakil rakyat berkata kalau kita nak bina sistem baru tanpa menjelaskan bagaimana sistem sedia ada diintegrasikan, ini boleh menghasilkan dua sistem yang bertindih dan ini boleh memeningkan proses serta dasar pekerja asing dalam negara. Ahli parlimen ada juga mengkritik bahawa sekiranya sistem baru ini perlu dibangunkan, ia seharusnya dibuat mengikut spesifikasi kerajaan dan melalui tender terbuka dan bukan terus dikaitkan dengan satu syarikat yang sama yang sedia ada menguruskan sistem lama tanpa tender terbuka rasmi. Beberapa laporan semak imbang juga mencatat kelemahan tata kelola dalam FWCMS sebelum ini. Jadi seperti sistem yang dijalankan tanpa kontrak formal dan ada pengguna bukan kerajaan yang meluluskan permohonan tertentu, isu yang seterusnya menimbulkan kebimbangan jika sistem baru pun dibangunkan tanpa kawal selia yang jelas. Satu lagi isu besar yang dibangkitkan ialah undang-undang berkaitan dua sistem berjalan serentak, terutama sekali bila kontrak FWCMS masih sah sehingga 2031. Ada beberapa wakil rakyat yang berpendapat bahawa kerajaan tidak boleh begitu sahaja memperkenalkan satu sistem baru seperti Turap tanpa menjelaskan dengan jelas bagaimana kontrak sedia ada akan diputuskan, diubah atau diintegrasikan kerana ia boleh membawa risiko undang-undang dan pertindihan fungsi. Mereka berujar bahawa operasi sistem pengurusan pekerja asing dan kawalan data mestilah dijalankan dalam sistem utama yang teratur supaya tiada dua sistem yang bercanggah antara satu sama lain. Selain itu, laporan awal juga menunjukkan kemungkinan majikan akan dikenakan kos sehingga kira-kira $1,000 sekitar 4,700 bagi setiap pekerja sekiranya sistem baru ini dilaksanakan, termasuk tambang dan yuran lain, walaupun jumlah asal itu belum disahkan kerajaan secara rasmi. Benda ni dia menjadikan beban baru untuk membuat ramai ahli perniagaan serta agensi pekerja risau kalau sistem ini tidak dikendalikan dengan jelas dan telus. Ada beberapa ahli parlimen menyatakan kerajaan sepatutnya fokus kepada reformasi pasaran kerja tempatan
seperti tujuan mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing daripada 15% kepada 10% dan bukan memperkenalkan lagi sistem yang mungkin menguatkan lagi pergantungan kepada pekerja asing. Mereka juga hentakkan bahawa pendirian ini kelihatan bertentangan dengan prinsip takbir urus dilaungkan oleh pemimpin tertinggi negara sebab dia memperkukuhkan hubungan kerajaan daripada satu syarikat tertentu tanpa proses tender terbuka. Marah rakyat bukan sebab teknologi itu sendiri tetapi kerana isu seperti ini, pertindihan antara sistem sedia ada dan sistem baru. So, ketidakkejelasan mengenai tender dan kontrak, soalan undang-undang tentang dua sistem serentak, kos yang belum jelas, dasar kerja tempatan sepatutnya ditangani dahulu. Turap, valid ke untuk Malaysia? Apa maksud semua ni untuk rakyat dan masa depan pasaran kerja? Kita dah faham apa itu turap. Kenapa rakyat nak marah? Apa isu undang-undang dan dua sistem yang dicadangkan? Tapi soalan paling ramai nak tahu, kalau cadangan ni menjadi kenyataan satu hari nanti, betul ke dia benar-benar valid atau ia cuma tambah masalah baru? Jom kita tilik dengan cara yang senang difahami. Soalan besar sekarang bukan sekadar apa turap, tetapi apa maksudnya kepada Malaysia? Siapa yang dapat faedahnya? Dan adakah kita semestinya perlukan sistem sedemikian? Mari kita pecahkan kepada dua bahagian, potensi dan kebaikan, dan risiko dan juga kebimbangan besar. Pertama, cadangan sistem seperti turap sebenarnya datang dengan beberapa alasan yang kelihatan positif dari segi teori. Kurangkan peranan ejen luar negeri yang sering dikenakan caj tinggi oleh sebab alasan maklumat awalnya turap digembar-gemburkan sebagai sebuah manifesto untuk majikan mengambil pekerja asing secara langsung melalui platform digital tanpa banyak orang tengah. Yang teorinya boleh kurangkan kos dan beban kepada pekerja asing, menambah ketelusan proses pengambilan pekerja. Jika sistem ini dibina dengan baik, ia boleh buat proses lebih teratur, kurang manual dan mungkin lebih teles berbanding cara lama yang banyak libatkan kertas, orang tengah dan rundingan luar negeri yang tidak sentiasa jelas. Potensi guna teknologi moden, AI dan digital untuk job matching. Kementerian sendiri pernah sebut kajian sistem baru ini sebagai satu platform digital yang guna teknologi moden seperti AI untuk padankan majikan dengan pekerja dan buat proses lebih cepat. Penlibatan pihak industri. Sebahagian persatuan perniagaan seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, ACCC, IM dan gabungan industri menyambut baik idea memodernkan sistem pekerja asing kerana mereka rasa kecekapan digital boleh bantu perniagaan bergerak lebih lancar. Jadi secara kasarnya dari segi konsep teknologi, idea sistem digital moden dalam pengambilan pekerja asing bukanlah satu gagasan asing. Banyak negara juga sedang bergerak ke arah digital bila urus tenaga kerja asing supaya lebih efisien, kurang birokrasi dan kurang elemen manipulasi manusia. Tapi apabila kita masuk ke realiti pelaksanaan di Malaysia, banyak pihak mengecam cadangan ini kerana beberapa sebab yang bukan kecil. Satu, pertindihan sistem secara langsung. Malaysia sudah pun membangunkan atau menggunakan dua sistem besar. FWCMS, sistem pengurusan pekerja asing utama yang kini digunakan dan kontraknya sah sehingga 2031. NIISE, sistem immigration digital bersepadu yang direka untuk visa, permit dan kawalan sepadan secara digital. Maknanya sudah ada sistem yang menangani sebahagian besar proses yang turap cuba sediakan juga. Jadi bila satu sistem ditambah, ramai berpertikaikan apakah ia betul-betul diperlukan atau sekadar tambah tapisan dua sistem yang tumpang fungsi antara satu sama lain. Ketidaktelusan dan tender terbuka. Satu lagi kebimbangan besar ialah tentang cara sistem ini dibangunkan. Banyak pengkritik berpendapat bahawa jika kerajaan nak bangunkan sistem baru, ia sepatutnya dilakukan melalui tender terbuka dan spesifikasi yang jelas, bukan terus kepada syarikat yang telah pun sedia sistem sedia ada tanpa tender terbuka yang jelas seperti sebelum ini. Kontrak sistem sedia ada, cadangan sistem baru ini turut dikritik kerana kontrak FWCMS sedia ada masih sah sehingga beberapa tahun lagi, sehingga 2031. Dan ini membuatkan kritik mengatakan kerajaan ini tidak sepatutnya memperkenalkan satu lagi sistem tanpa jelas bagaimana ia akan digabungkan atau menggantikan kontrak sedia ada secara sah. Isu takbir urus sebelumnya, beberapa laporan badan semak imbang seperti PAC dan Ketua Audit Negara pernah menemukan kelemahan serius dalam pengurusan FWCMS sebelum ini, termasuk penggunaan sistem selama bertahun tanpa kontrak sah dan kawalan sistem yang lemah, yang mana banyak pihak melihat ini sebagai tanda bahawa masalah takbir urus perlu diselesaikan sebelum membawa masuk satu lagi sistem tambahan. Risiko monopoli. Teknologi swasta, risiko monopoli. Teknologi swasta kerana Bestinet, syarikat yang menguruskan FWCMS juga dikaitkan dengan cadangan turap. Banyak pengkritik bimbang, ini akan membawa kepada satu lagi konsesi jangka panjang kepada satu syarikat swasta yang sama, yang boleh dilihat sebagai memanjangkan monopoli dalam aspek pengurusan tenaga kerja asing dan menggugat prinsip tender terbuka, perpaduan dasar nasional. Ada juga suara dari parlimen yang berpendapat kerajaan sepatutnya fokus kepada rasa untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing keseluruhannya seperti yang ada dalam matlamat RMK 13 dan bukan memperkenalkan sistem baru yang berpotensi memperkuatkan pergantungan. Jadi setelah kita lihat kedua-dua sisi potensi dan risiko, apa yang boleh kita simpulkan secara logik dan perkara yang baik? Malaysia memang perlukan sistem yang lebih efisien dan telus dalam pengambilan pekerja asing. Teknologi moden seperti sistem digital boleh membantu uruskan proses lebih cepat dan kurang bergantung kepada manusia sebagai orang tengah. Perkara yang perlu ditangani terlebih dahulu, isu pertindihan sistem perlu diselesaikan supaya tak ada dua
atau 3 sistem yang buat kerja sama tanpa integrasi jelas. Tender terbuka dan ketelusan termasuk audit bebas perlu jadi teras sebelum sistem baru dibangunkan. Masalah tadbir urus sedia ada perlu diperbaiki dulu dalam FWCMS dan NIISA supaya sistem baru bukan sekadar nozzle lapis tambahan yang gagal selesaikan masalah utama. Jadi jawapan kepada soalan adakah turap valid untuk dilaksanakan di Malaysia bukan sekadar ya atau tidak. Ia valid hanya jika ia dilaksanakan dengan ketelusan undang-undang, integrasi yang jelas, audit kuat dan melalui proses tender terbuka. Jika tidak, ia boleh jadi satu lagi sistem yang menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya, pembangunan sistem pekerja asing digital adalah satu langkah yang baik dari segi teknologi. Tetapi keputusannya mesti berdasarkan tadbir urus yang kuat bukan sekadar inovasi semata-mata.